Orang sebenarnya tak perlu viral, tapi sebenarnya perlukan suaranya didengari, dituruti dan dipatuhi. Abang-abang, kakak-kakak, kalau kita berniaga nasi lemak, kita buat 100 pack sehari. Kita hanya perlukan 100 orang yang datang beli setiap hari. Dan kalau abang buat bisnes homestay, bisnes sewa kereta, abang perlukan 10 hingga 20 orang pelanggan berkualiti yang tonton video abang dan terus booking dengan abang setiap bulan. Dan kalau saya buat video ajak orang boykot majlis makan malam Ngah Komeng, saya tak perlu viral pun. Video saya hanya perlu sampai kepada ketua-ketua media utama tanah air supaya mereka tidak hantar wartawan bawahan ke majlis Ngah Komeng. Jadi ingat, kita kena upgrade konten kita, bukan hanya nak viral, tapi kita kena fikir bagaimana ia sampai kepada penonton sasaran. Kita tak perlukan konten viral juta-juta dan pengikut juta-juta. Kita hanya perlukan orang yang tepat dan orang tu mesti dengar cakap kita. Dan saya, Muhammad Firdaus Salihuddin, saya buat video untuk bantu abang kakak buat video yang sampai kepada target audience. Dan saya juga buat video untuk bangkitkan kesedaran Melayu Islam dengan buat ulasan isu semasa. Jemput follow saya.